Talaub ni main. Dia tengah sembahyang dia cuit main. Tak batal sebab kecil lah. Tak sampai pun 3 kali kan. Tapi ada unsur talaub batal. Walaupun kecil. So dia ada kait pula. Walaupun kecil, tapi kalau ada unsur talaub maka batal. Tapi kalau ada unsur nak isyarat ke, itu bukan talaub. Itu keperluan. Tunjuk ada orang tanya. Oh, kita sembahyang, dia tanya barang kat mana. Dia nak cepat kan. Kita tunjuklah contoh. Tak betul. Kan? Itu termasuk keperluan. Okey. Apa ni, kalau tengah sembahyang perlu tutup handphone, tutup lah. Biar bising. Mengganggu orang sembahyang. Sepatutnya sebelum sembahyang tutup. Tapi kalau tengah sembahyang tutup dengan menjaga keperluan. Bahkan kalaulah kita tengah sembahyang ada keperluan untuk melakukan pergerakan besar. Contohnya ada bahaya. Kan? Ataupun kita nak kena selamatkan anak kita pergi main, mana kita tak boleh isyarat pun dia tak ni, kena cakap. Kena pergi. Mana kena melakukan pergerakan besar lah. Maka kita tinggalkan sembahyang dan buatlah benda tu, dah masuk balik. Dia tak ada lagi, kita kata dia boleh buat dan dia boleh teruskan sembahyang. Tak, sembahyang dia batal. Tapi dia dibenarkan membatalkan sembahyang dia. Termasuklah keperluan. Sebab dalam hadis macam-macam. Nabi setengah sembahyang buka pintu, tutup pintu, bergerak, naik mimbar, ada. So kita sebut ni supaya satu orang tu dia tahulah dia punya yang boleh buat kan. Tapi janganlah jadikan tabiat kan. Waktu sembahyang pula yang nak bergeraknya. Kita usahakan supaya kita meminimalkan pergerakan walaupun boleh. So benda tu sikit sebanyak boleh mengganggu kan. Tapi kalau ada keperluan, seorang dia tak nak tutup handphone dia, bising sebab takut bergerak, tutup kan. Sebab mengganggu orang, dah lah pasang lagu rancak pula kan. Jadi ganggu. Ustaz pula orang kata apa? Ustaz ni lagu rancak. Kemudian dan melakukan perkara yang membatalkan puasa. Itu simple lah. Dia ada kaedah. Apa-apa yang membatalkan puasa, kalau dibuat dalam sembahyang, batal sembahyang. Contohnya apa? Makan. Batal puasa kan? Kalau dia sembahyang makan, batal. Korek telinga, batal puasa. Kalau tengah sembahyang dia korek telinga yang membatalkan puasa, batal lah sembahyang. Maksud sampai ke tahap yang rongga tu kan. Tengah sembahyang korek hidung yang sampai rongga tu. Maknanya kalau dia puasa batal, maka sembahyang dia batal. Itu kaedah dia. Apa-apa perkara yang membatalkan puasa, kalau dibuat dalam solat, dia membatalkan solat. Serta niat solat yang diubah. Ini ada kaitan dengan soalan yang ditanya tadi. Dia sebenarnya dalam kitab lain dia guna takbir lain. Okey. Apa ayat dia dalam matan ni? Dalam matan Safinatus Shalah. Dia berkaitan dengan niat lah. Okey, yang ni ibarat ni kita faham macam mana kita nak bahas. Kita kena bahas daripada niat. Okey, kita sembahyang, kita kena niat, betul. Sembahyang kena ada niat. Jadi masa sembahyang, kita tidak boleh melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan niat. Apa maksud kita niat? Apa maksud niat solat? Maksudnya kita nak buat solat. Kan kita bagi qasdu, saja aku sembahyang, sengaja kan. Maka ketika sembahyang, kita jangan buat benda yang bertentangan dengan niat. Okey, niat adalah nak sembahyang, bertentangan dengan niat tak nak sembahyang. Dia panggil qat'us shalah. Maka dalam sembahyang tidak boleh berniat tidak mahu meneruskan sembahyang. Maknanya nak keluar. Itu dia panggil bertentangan dengan niat. Niat ni nak, tak nak bertentangan lah. Faham? So kalau siapa dia dalam sembahyang dia niat, dia nak keluar sembahyang. Walaupun dia masih baca Fatihah. Dia masih baca Fatihah tapi dalam hati niat nak keluar daripada sembahyang. Batal terus batal. Sebab apa? Perbuatan berniat mahu memutuskan solat itu bertentangan dengan niat nak sembahyang. Nak sembahyang, tak nak sembahyang, kan bertentangan. Maka batal. Okey, yang pertama. Dia panggil dia telah ubah. Berniat mahu memutuskan solat, membatalkan solat terus. Okey, apa lagi konsep niat? Niat ni bila kita kata sahaja aku sembahyang, maknanya kita secara jazam, secara 100% berjazam nak sembahyang kan? Jazam, bukan syak nak buat. Sebab itu dalam kitab kata, satu orang tu kalau dia takbir, dia kata sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat, sekiranya dia taklik niat dia. Niat sembahyang tu dia taklik. Okey, ulama kata niat dia tak sah. Sebab niat sembahyang dia mesti jazam. Sahaja aku sembahyang zuhur, maknanya aku memang 100% nak sembahyang zuhur. Jazam. Seperti mana kalau dia buat di dalam di awal sembahyang batal, kalau dia buat di tengah sembahyang pun batal. Dia tengah sembahyang, dia taklik niat. Dia kata, kalau
hujan turun, kalau hujan turun, aku akan pergi angkat baju. Aku akan tinggalkan sembahyang. Kan? Aku akan tinggalkan sembahyang. Dia bukan kata nak tinggalkan sampai sekarang. Nanti. Terus batal. Okey? Terus batal. Satu lagi, dia panggil yang bertentangan dengan niat ni adalah taraddud. Berbolak-balik dalam hati, nak teruskan sembahyang ke nak batalkan? Nak terus ke nak batal? Imam tu baca ni, dia ada nak teruskan ke nak batal? Itu terus batal. Dia panggil taraddud. Jadi 3 perkara. Qat'u, terus confirm nak putuskan. Kedua, ta'liq, batal. Yang ketiga, taraddud pun batal.